Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per lot. So, kita terus kepada chart. Hari ini 9 Mei 2025, hari Jumaat, hari terakhir dalam dagangan minggu ini. So, hari ini kita nak tengok pergerakan market, kita tak tengok jauh, kita nak tengok dekat. Tapi sebelum tu kita nak recap balik, saya nak recap balik pada analisa lepas. Ini adalah Nasdaq, ini adalah time frame 1 jam. Nasdaq ni merupakan indeks US yang mana ia adalah indeks untuk saham-saham saham-saham teknologi. So segala pergerakan harga ataupun impak daripada news-news berkenaan dengan teknologi, dia akan mempengaruhi pergerakan Nasdaq. Okay? So pada analisa lepas kita target untuk kita nak buy di support zone di sini, di sini, dan kita sebenarnya mengharapkan yang price akan naik selepas masuk zone. Tetapi apa yang dia buat, dia cucuk dalam zone, and then the next candle apa yang dia buat, dia naik semula daripada 1989, 839 hingga 19876. So lebih kurang dalam 40 pip je lah dia naik. Tetapi dia naik kena tu, macam saya selalu pesan, kena keep on monitor pergerakan harga ataupun structure tu. Nampak dia naik, dia mencari zone di atas sini semula, tetapi dia tak membuat structure uptrend. So itu adalah petanda yang mana price takkan pergi jauh, dia akan patah balik. Dia naik candle, apa yang berlaku? Yes, dia patah balik. And then seterusnya dia membuat solid breakout di zone yang ini. Okay. So siapa yang tak set BE di sini, rasanya memang dia akan hit stop loss lah. Sebab di bawah sini price membuat satu breakout the next candle. Okay. So seperti yang saya beritahu juga, siapa yang follow, keep on tengok saya punya video analisis, saya ada mention yang mana jika berlaku solid breakout di kawasan support, get ready untuk nak re-entry di zone itu. Dan price masuk balik dalam zone, cup, dan turun balik ke bawah. Saya rasa banyak juga bermula pada 19807 sampai 19660, lebih kurang dalam 200 pip pergerakan harga ini telah jatuh sebelum dia naik semula membuat structure uptrend. Dan seterusnya di sini kita nampak yang pergerakan harga agak noise di sini, disebabkan oleh beberapa faktor lah. Banyak sekarang geopolitik yang berlaku. So itu banyak mempengaruhi pergerakan harga, pergerakan market secara technically. Okay. So fundamental telah menggerakkan pasaran, dan fundamental juga boleh menyacah merbakan technical punya zone di chart. Okay. So tak apa, biarkan itu berlaku. Cumanya fokus kita untuk hari ini apa dia? Fokus untuk hari ini saya ubah. Dan kita nak tengok. Okay. Kalau kita tengok di sini, apa yang berlaku? Di sini price telah retest di zone yang ini. Zone ini memang agak besar, terlalu besar. So price dah retest. And then the next zone di sini juga price sudah retest. And then seterusnya apa dia? Di mana? Seterusnya adalah di zone yang ini. Ya, kita menunggukan untuk price retest zone yang ini. Jika dia ada jika dia. Jika di sini ada solid breakout ataupun candle pukul 11 close dalam keadaan bullish engulfing, so di sini adalah zone yang terbaik untuk nak re-entry buy, dan kita target price untuk sampai ke atas sini. Okay. Alright, tu plan untuk hari ini. So kita target nak buy as long as ada structure uptrend berlaku di sini. So selagi itu kita akan fokus untuk buy position untuk Nasdaq. Okay, sekarang kita nak tengok pula di Dow Jones. So pada analisa lepas di Dow Jones, kita target yang
kita nak buy di kawasan support bawah ni, support zone di bawah sini. Nampak di sini berlaku breakout dan the breakout previous resistance, dan kita target sebenarnya nak buy di zone ini dan price akan naik semula membuat new high. Memandangkan kalau kita tengok structure sebelumnya adalah structure uptrend, dan kita plan untuk follow structure itu, tetapi di sini zone yang telah fail. Sebab di sini berlaku solid breakout dan price cucuk dan dia turun balik ke bawah, dan seterusnya price noise di sini. Di sini pun agak noise, so susah nak baca pergerakan harga. So bila nampak macam ni, kita stay away dulu from market dan kita tunggu jika ada zone-zone yang terbaik ataupun zone-zone yang paling rendah untuk kita nak entry. Okay, so di sini kalau dia cucuk pun dia akan naik sikit dalam 10-20 pip, dia masuk balik dalam zone. Sesiapa yang entry di sini, dia akan nampak pergerakan harga tu. Dia cucuk, dia naik sikit dan terus turun. Dia tak bergerak dalam range yang besar di sini. So tak apa, biarkan itu berlaku. Biar dah lepas, kita cuba kutip untuk hari ini. Untuk hari ini seperti biasa, macam saya cakap juga dekat Nasdaq, ini adalah Dow Jones US 30. Dow Jones ni dia adalah industrial index. So apa-apa news berkenaan industri, dia akan mempengaruhi pergerakan Dow Jones. Untuk hari ini, nampak dia dah membentuk okay, kita tengok daripada sini previous daripada sini dia telah membentuk satu bullish engulfing dan the break resistance di sini, dan dia telah membuat new high. So di sini clearly kita nampak structure uptrend telah terbentuk dan sekarang price sedang membuat retracement. Untuk zone di bawah sini dah clear, and then the next zone adalah di kawasan ini. Price sedang test ataupun sedang bermain-main di dalam zone ini. So di sini menjadi ada support zone yang mana kita target price akan masuk balik dalam ni, cucuk, dan price akan membuat the next movement ataupun membuat satu lagi kenaikan. So tunggu price masuk balik dalam zone kalau nak lowkan risk tu. Tunggu price untuk masuk dalam zone. Tetapi kalau nak entry sekarang agak high risk, sebab kemungkinan dia akan patah balik dalam zone ni ada. So dia akan floating yang banyak dan kita pun akan jadi kelam kelibut. Nanti nak pergi solat Jumaat pun dah tak keruan. So tunggu untuk price masuk dalam zone sini dan kita tengok the next movement dia apa dia. Okay, so kalau nak layer, saya dah pesan sebelum ni pun saya dah pesan, kalau nak layer, make sure korang pecahkan lot korang tu setiap 5 ataupun 3 pip. Okey lah, kalau 10 pip tu pun boleh juga, tapi dia agak besar-besar. Cumanya kalau 5 pip tu tak rapat, tak jauh. So pecahkan korang punya lot. Contoh korang nak entry 10 sen, pecahkan kepada 1 sen kepada 10 layer. So even hit stop loss pun korang takkan dapat, korang boleh minimumkan loss tu dibandingkan dengan korang entry 10 sen terus di atas sini. Okay, so itu tips untuk layer lah. Dan satu lagi, make sure korang kena check, kena keep on tengok structure yang telah terbentuk di time frame yang lebih kecil, di time frame M5 ataupun M15. Okay, so saya kira itu saja untuk US 30 dan juga Nasdaq. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan jual punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda belum